Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang pengetua sayangi. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu perkara yang ramai murid rasa tetapi jarang berani mengaku, takut dengan subjek yang susah. Anak-anak, setiap orang ada subjek yang senang dan ada subjek yang membuatkan dada berdebar, kepala serabut dan hati rasa berat. Ada yang takut matematik, ada yang takut sains, ada yang takut sejarah, ada yang takut bahasa Inggeris, ada yang takut fizik, kimia atau biologi. Tetapi pengetua nak kamu dengar ini betul-betul, subjek susah bukan untuk ditakuti tetapi untuk ditakluk. Subjek susah tidak menentukan masa depan kamu. Yang menentukan ialah kesungguhan kamu menghadapi kesukaran itu. Wahai murid-murid, susah itu bukan tanda kamu lemah. Susah itu tanda kamu sedang belajar sesuatu yang besar. Susah itu tanda otak kamu sedang berkembang. Susah itu tanda kamu sedang menjadi lebih hebat. Jangan lari, jangan mengeluh, jangan putus asa sebelum mencuba. Pengetua nak ingatkan, jangan cerita. Subjek yang kamu takut hari ini boleh jadi subjek yang kamu banggakan esok. Yang penting ialah jangan malu tanya cikgu. Jangan malu minta kawan ajar. Jangan malu buat banyak latihan. Jangan malu mulakan semula dari asas. Jangan malu belajar perlahan-lahan. Kerana belajar bukan perlumbaan tetapi perjalanan. Anak-anak yang pengetua sayangi, kejayaan bukan milik orang yang terus pandai tetapi milik orang yang tidak menyerah. Subjek susah bukan penghalang tetapi jambatan untuk kamu menjadi lebih bijak. Wahai murid-murid, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada proses. Yang penting ialah kamu terus cuba, terus belajar, terus melangkah. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang mendalam. Jika kamu berani menghadapi subjek susah, kamu sedang berani menghadapi kehidupan sebenar. Kerana hidup pun penuh perkara susah dan hanya yang berani akan berjaya. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat inspirasi dan keyakinan menghadapi subjek susah. Terima kasih anak-anak. Jangan takut subjek susah, takluklah ia sedikit demi sedikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang pengetua sayangi. Hari ini pengetua ingin bercakap tentang satu subjek yang ramai murid takut, ramai murid elak, ramai murid rasa tidak mampu, matematik. Anak-anak, matematik bukan subjek yang mustahil. Matematik bukan hanya untuk pelajar pandai. Matematik bukan untuk mereka yang berbakat. Matematik adalah kemahiran dan semua kemahiran boleh dikuasai dengan satu perkara, latihan. Wahai murid-murid, kalau kamu ulang latihan matematik setiap hari tidak kira sedikit mana pun, kamu akan nampak perubahan yang besar. Satu soalan hari ini, 3 soalan esok, 5 soalan lusa, sebulan kemudian kamu jadi pelajar baru. Pengetua ingin ingatkan, orang yang hebat matematik bukan yang cepat faham, tetapi yang rajin ulang. Setiap hari kamu ulang, otak kamu semakin kuat, formula semakin melekat, corak soalan semakin jelas, kefahaman semakin mendalam. Bukan kerana kamu genius, tetapi kerana kamu konsisten. Anak-anak yang pengetua sayangi, matematik itu seperti bina otot. Kalau kamu berhenti, ia lemah. Kalau kamu ulang, ia jadi kuat. Jangan tunggu rajin datang. Jangan tunggu semangat muncul. Jangan tunggu peperiksaan dekat. Mulakan hari ini. Ambil kertas, ambil pensel, buat satu soalan. Hanya satu pun tidak mengapa. Yang penting kamu mula. Yang penting kamu ulang. Yang penting kamu tidak berhenti. Wahai murid-murid, pengetua tahu ramai antara kamu rasa, saya memang tak pandai matematik. Saya lambat. Saya tak faham. Saya selalu salah. Tetapi pengetua nak kamu dengar ini. Yang kamu bukan tak pandai. Kamu cuma belum ulang cukup banyak. Tiada pelajar gagal matematik kalau dia buat latihan setiap hari. Setiap hari kamu berusaha. Setiap hari kamu bertambah baik. Setiap hari kamu semakin yakin. Setiap hari kamu semakin nampak jalan. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang sangat mendalam. Belajar matematik bukan untuk dapat A sahaja.
tetapi untuk melatih otak kamu agar tidak cepat menyerah. Kerana hidup ini pun banyak kira-kira, banyak masalah, banyak cabaran yang memerlukan otak yang kuat. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat inspirasi dan semangat untuk ulang matematik setiap hari. Terima kasih anak-anak, ulang latihan matematik dan lihat bagaimana hidup kamu berubah.